Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alamna wajhana. Alhamdulillah, hari ini kita ada nota baru sebagai sambungan kepada pengajian kita yang lepas. Nota ni masih lagi di bawah kitab Mawaqidus Salah. Ini nota yang ke-11. Muka surat dan nota itu ada kaitan dengan hak sebelum ni lah, bersambung dengan hak sebelum ni. Sebab tu muka surat mula-mula tu 800 lebih selalu dan nota tu 1000 lebih selalu. Sebab ada kaitan dengan nota sebelum ni, harap maklum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man adraka min al-fajri rak'atan. Wa bihi qala haddathana, muka surat 870 dah. Ada dia duduk pada muka surat 870. Wa bihi qala haddathana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar wa an Busr ibn Sa'id wa an al-A'raj yuhaddithunahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asra.